Ada seekor sado. Dapat lagi sado. Sado bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam-malam mas bro. Selamat beristirahat semua. Maaf kalau kehadiran video saya ini mengganggu tuan-tuan sekeluarga. Apa nak buat, malam ni saya nak try lagi menyegampang dekat parit-parit dekat kawasan sawah ni. Nak tengok ada lagi tak udang yang naik. Rasa macam berkurang kot sebab semalam dah pungut. Sebab udang ni naik masa air melempah. Sekarang ni air belum melempah lagi. Tapi tak apalah, kita try tengok macam mana. Okey bang, kita gerak. Podo mantap. Macam ada bang. Dah perjeling bang. Ada lagi seekor depan tu. Alhamdulillah, permulaan yang baik nampaknya. Aku ada nampak lagi seekor kat depan tu. Besar sikit. Ada lagi. Mana dia? Besar sikit tadi tu. Alah, ikan seluang ni kacau. Dia nak kena slow-slow sebab air ni perang. Sekejap saya cari dulu bang. Pada mantap. Dah nampak bang. Sado bang. Oh, kena. Sado bang. Sado bang. Alhamdulillah. Sado bang. Kulit keras bang. Alhamdulillah. Sado. Dah 2 ekor dah. Aduh mantap bang. Cari lagi. Seekor sepit kuning sedang menanti bang. Spik kuning bang, spik kuning. Keras ui. Alamak. Cempak bang. Tercempak pula. Tak ada mata pandan. Tunggu dia clear sikit. Alah. Ada ni. Jadi kami mesti jumpa. Alah. Dah sampai sini bang, dia lari udangnya. Dah sampai sini cepat dia naik. Patut cari kat bawah tak jumpa. Kau dah luka tu. Tu misai dia. Nanti sialau dia dulu. Sampai sini dah kau. Cepat dia naik. Jatuh ke sana ke sini dia datang. Dia dah keluar. Lajunya kau. Ini kali kau tak boleh lari. Kuatnya dia. Sabar terus. Nampak. Alhamdulillah. 2 kali kau kena tikam. Baru jumpa. Puas hati. Kalau tak puas hati bang, tak jumpa. Alhamdulillah. Waduh mantap. Puas hati. Lagi seekor.
Ya Allah, banyak pula udangnya. Tu dia. Alamak, sikit dia. Allah, kena sikit pula. Ha, tu dia. Nampak lagi. Tak ada mata pandan. Double strike. Alhamdulillah. Double strike bang. Kalau tak ronda sini tadi tak jumpa kau. 2 ekor sampai kita simpan dulu. Baru mantap. Tolong. Aduh. Aduh bang. Aduh bang. Nampak doang. Aduh bang. Alhamdulillah. Jauhnya kau naik. Cuci dulu. Bang. Mantap. Gorgon. Aduh, sekor sado. Dapat lagi sado. Sado bang. Sipi je. Nampak tu. Sado. Hujan lah. Macam tak boleh lama malam ni. Ngebat lah tu. Tak apa. Kita try lagi. Perlu mantap. Habis? Memang ada tengok ni. Anu kat belah mana? Aduh. Dekat mana ni? Dekat belah mana ni? Dekat main lokal ni? Tadi ada jemi dia tadi. Apa? Jemi mana? Jemi ke apa? Jemi misai. Dia mancing ke apa? Okey bang, dah tamat aktiviti malam ni. Alamak. Ada member saya tengah kumpau kat sana tu. Dia tengah kumpau, kita dah pungut udang. Malam ni punya cerita. Ada nampak Wah, aku dah kata dah kat situ kau tak percaya. Yang penting aku dah ada sado ni. Bosor bi. 1 2 3 4 5 6 ekor malam ni. Kurang 10 ekor. Malam 16. Hari ni 6, okey lah tu. Tak kumpau. Member aku kat sana tu, yang seorang dah bergasak, seorang lagi tu tengah kumpau tu. Tu dia. Hasil malam ni bang. Alhamdulillah. Macam tu cakap. Mana tu? Bukan senang nak jumpa keadaan macam ni bang. 6 ekor. Tak lama. Jadilah, yang penting ada hasilnya. Nanti kalau air dah naik nanti bila-bila kita terjah lagi. Okey bang. InsyaAllah jika ada rezeki yang baik kita jumpa lagi. Bermantap Allah. Aduh.